Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube Syafiq Safiq. Okay guys, untuk video kali ni aku nak tukar part. Aku nak tukar satu barang ni untuk Honda City GN2 aku. Okay, barang ni kalau nak tukar memang kena buat dekat service center. Service center Honda. Kalau tak memang akan void warranty. Semua part ataupun barang yang ada kena mengenai dengan barang yang aku nak tukar ni memang kena tukar dekat service center. Kalau tak, satu sistem tu ataupun yang berkaitan dengan part yang aku nak tukar ni memang akan void warranty. Maksudnya nanti kau tukar kat luar barang ni, barang-barang lain yang berkaitan dengan benda yang aku nak tukar ni, aku tak boleh claim lah dekat Honda Service Center. Itulah dia akan void warranty. So kalau tak nak void warranty memang kena buat dekat Service Center Honda. Tapi part ni kalau tukar dekat Service Center Honda memang mahal lah harga dia. Okay, berbanding kita tukar sendiri dekat kedai luar. Okay, barang apa yang aku nak tukar, aku akan bagi tahu. Okay, tapi sebelum tu macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Okay, kita layan intro dulu. Let's go. Okay guys, ini dia part yang aku nak tukar untuk Honda City GN2 aku. Okay, korang boleh nampak betapa besarnya kotak ni. Okay, ada ni Honda Genuine Parts. Maksudnya part ni original Honda, bukan OEM ke apa. Okay, korang cuba teka apa ada dalam kotak ni. Korang cuba komen dekat bawah. Kod lah siapa tahu. Kalau korang boleh tengok, betapa besarnya kotak ni. Kita unboxing. Ya, ini dia guys. Korang boleh agak tak apa benda part ni. Dah, ini dia. Okay guys, benda ni ringan je tapi besar. Korang tahu tak apa ni? Ini adalah condenser untuk Honda City GN2. Okay, ini sebenarnya barang lama lah. Barang baru aku dah tukar, aku dah buat siap-siap lah. Yang ni yang lama punya, aku minta balik dekat Honda Service Center tu. Sebab aku bayar kan bukan untuk claim warranty. Okay, berkenaan dengan warranty, kenapa aku cakap tak boleh claim warranty? Sebab condenser ni aku tak boleh claim warranty. Kalau korang nak tahu, kejap lagi aku bagi tahu. Okay, so condenser ni aku tukar. Kenapa aku tukar? Tu pun kejap lagi aku bagi tahu sebab apa. Okay guys, so korang tengok dulu condenser ni. Aku tak sure yang mana belah depan, mana belah belakang. Aku rasa yang lawa ni belah dalam. Yang ada batu-batu stone chip ni, yang ni adalah belah luar. Maksudnya bila korang bawa kereta tu, angin daripada depan tu akan tembak ke sini dululah. Okay guys, ini adalah condenser Honda City GN2. Honda City hatchback aku tak sure macam mana. Kalau sama-sama, kalau tak mungkin berbeza lah. So korang yang mana tahu tu boleh komen dekat bawah. So adakah aku tukar ataupun aku upgrade condenser untuk Honda City GN2 untuk bagi tambah power ke tak? Korang stay tune, okay? Kejap lagi aku tunjuk.
Okay guys, aku dah bawa tempat nak uji benda ni. Tempat yang aku nak bagi tahu sebab apa aku tukar benda ni. Condenser untuk Honda City GN2. Ni aku tunjuk belah dalam. Okay, korang boleh tengok. Masih cantik lagi. Okay, masih cantik kan? Okay, let's go. Kita tengok belah depan pula. Ni dia belah depan. Ni belah, maksudnya angin lalu. Bila korang bawa laju, angin masuk dekat bahagian bahagian enjin depan tu, dia akan lalu dekat kondenser ni dulu. Ni bahagian depan lah. So korang boleh tengok ada serangga, ada batu, lepas tu ada kemek-kemek sikit lah. Okay, so kita zoom dulu. Aku bagi korang tengok dulu kondisi kondenser lama aku. So korang boleh nampak situ macam ada lalat. Okay, sini ada ni kena batu ni. Okay, kemek-kemek ni ni biasalah. Kalau korang speed dekat highway ni susah nak elak. Okay, nampak ni ada serangga. Ni ada lalat sampai mati dekat situ. Mungkin laju sangat. Dan ini ni terkena batu. Okay, inilah dia sebab kenapa aku tukar kondenser Honda City aku lah. Nampak tak? Sekejap aku zoom. Ni dia. Okay, ini sebab aku tukar kondenser Honda City aku. Dia terkena batu. So bila terkena batu, bocor dekat bahagian situ. Bila bocor, gas aircon pun terkeluar lah, bocor kan. So menyebabkan kereta aku jadi panas. So bila on aircon tu memang tak rasa apa. Rasa kipas lah. Rasa kipas panas. Tak rasa sejuk langsung. Sebabnya gas dah terkeluar daripada sini. So kalau aku top up gas aircon pun memang tak function lah. Bila top up memang akan keluar balik dekat sini. So itulah sebab punca aku tukar kondenser Honda City aku. Okay, kau boleh nampak So ini kondenser ni aku tukar sendiri. Aku tak claim warranty. Sebab apa nanti aku bagi tahu. Okay, so aku nak tunjuk dulu. Ni aku tukar. Kenapa aku tukar barang ni? Sebab terkena batu, lepas tu bocor, berlaku kebocoran. So kereta pun jadi panas, tak sejuk. Okay, jelas guys? Okay guys, aku dah readykan satu tub air untuk aku masukkan kondenser lama aku dekat dalam air ni untuk tengok betul ke ada berlaku kebocoran. Sebab sebenarnya dah buat dah benda ni dekat Honda Service Center. Technician itulah dia punya pekerja dah hantar video tu dekat aku sebelum aku buat penukaran lah. Okay, so ini aku nak buat sekali lagi untuk buat konten ni lah, konten berkenaan dengan kondenser Honda City GN2. Okay, kondenser tu memang besar tapi dia ringan, dia tak berat. Okay, let's go. Kita masukkan kondenser lama aku ke dalam tub yang berisi air ini. So aku yang ni belah depan. So aku menghadap kat sini sebab puncanya dekat belah depan kebocoran. So nak tengok betul ke ada bocor ke tak. So kalau ada bocor memang akan keluar bubble dekat bahagian bocor tu. Okay, let's go.
Okay guys, nampaknya tak ada bubble. So tak jadilah aku nak tunjuk. Aku tunjuk je video yang pekerja Honda Service Center tu hantar kat aku. Okay, sepatutnya dia ada bubble dekat sini. Mungkin kena isi gas dulu lah, baru keluar bubble. Okay, ini bahagian dalam. Kalau tengok bahagian dalam memang lawa lagi. Sebab dia tak terdedah dengan batu-batu kecil dekat highway ataupun jalan-jalan biasa lah. Tu je. So dekat sini, apa dekat sini? Sini sebenarnya ada filter tak silap aku. So nak buka ke? Okay, aku buka lah, aku tunjuk. Betul ke ada filter dalam ni? Filter aku rasa filter kot orang sebut. Okay, tempat filter ni aku tak berjaya lah buka. Aku rasa kena ada dia punya special khas untuk buka lah. Bukan aku tak ada benda tu. Okay, jomlah kita ke studio balik. Okay guys, itulah dia kondenser lama aku. Ada kebocoran dekat situ. So selepas aku tukar kondenser baru ni, kereta jadi sejuk lah. Sebab ada gas aircon tu masih ada lah, tak berlaku kebocoran. So kereta sejuk, nyaman lah. Okay guys, aku lupa nak share dengan kau. Okay, kondenser baru aku tu made in Thailand. Original Honda tapi made in Thailand. So aku tukar dekat Honda Jimat Jalan Pahang. Sebab aku beli kereta kat situ. So aku buat check pun dekat situ dan aku tukar barang dekat situ. Okay, made in Thailand. So aku rasa benda ni post daripada Thailand kot. Terus ke Jimat Honda Setapak, Jalan Pahang. Okay, tu dia. So guys, ni kondenser. Okay, ni kereta aku. Korang nak tengok dekat mana kondenser ni terletak? Dekat bahagian depan. Okay, aku tunjuk. Okay, nampak tak dekat depan tu? Itu adalah kondenser. So, nampak tak? Ni lubang besar. Okay, batu boleh masuk dekat sini dan menyebabkan kondenser korang bocor. Besar kan? So, nak kecil kan kena pakai jaring. Nampak tak? Okay, korang speed dekat highway, tiba-tiba ada batu pelanting masuk dekat dalam ni, terkena kondenser korang. Nampak tak? Belakang tu kondenser. So far okey lagi. Tu kondenser baru lah. Okay, tu ni depan. Kau boleh nampak dengan jelas kondenser kereta Honda City. Okay, kalau kau tengok dekat bahagian logo ni, ni pelubang besar. Batu besar boleh masuk dan terkena kondenser. Tu pun kondenser belakang. Okay. Okay, berkenaan dengan warranty, aku tak dapat claim warranty untuk kondenser aku sebabnya terkena batu, bocor. Dia macam kesalahan aku sendirilah. Okay, walaupun kereta masih baru, masih under warranty, masih dalam warranty, tapi nak claim tak boleh. Kalau claim maksudnya berlaku kebocoran, bukan disebabkan oleh batu. Kalau batu ni dikira macam salah kita lah, sebab kita yang bawa kan kereta tu. So aku dah tanya dekat service center, memang tak boleh claim, memang kena bayar sendiri. Kalau buat dekat luar, tukar dekat luar, yang mana berkenaan dengan aircon, memang akan void warranty lah. Contoh macam kompresor, nanti 2-3 tahun lagi kompresor tiba-tiba rosak, memang tak boleh claim warranty dengan Honda Service Center. Melainkan kereta korang dah habis warranty, ataupun nak dekat habis warranty tu kan, kalau korang nak tukar dekat luar, boleh, tak ada masalah. Sebab
nanti apa-apa berlaku, korang dah tak boleh claim warranty kan. So korang dah boleh jimat dekat situ. Okay, berkenaan dengan harga, yang harga dikenakan oleh Honda Service Center ni adalah berjumlah, ni anggaran kos lah. Okay, aku bagi roughly punya harga kasar. Korang kena sediakan dalam 1,007 lah. 1,007 ke 1,008. Okay, aku ambil 1,008 lah, senang kan. RM1,800. Bukan RM1,008, RM1,800. So korang boleh tengok harga dia memang mahal. Kalau korang tukar dekat luar yang OEM ataupun ori, OEM dalam, aku ada tanya itu kedai luar, OEM dalam harga RM500, tu mungkin barang sajalah. Okay, aku tak sure, aku tak tanya detail. Untuk yang ori punya dalam RM1,000. So korang boleh nampak beza kedai luar dengan Honda Service Center. Memang biasa, normal. Dekat Honda Service Center harga dia akan mahal, lagi mahal daripada kedai-kedai luar. So itu bahagian berkenaan dengan waranti dan juga harga. So korang kalau ada pengalaman, korang boleh share dekat ruangan komen. Korang komen je kat bawah. Mungkin korang ada pengalaman macam aku, bocor dekat bahagian kondenser, tapi korang boleh claim waranti Honda. Korang komen je dekat bawah. Nanti mungkin ada pengguna-pengguna lain yang baru tengok video ni, diorang boleh baca komen. Mungkin terjumpa, diorang akan mungkin DM ataupun tanya dekat bahagian situlah. Okay, so korang share je dekat bawah. Okay, korang share je dekat komen di bawah. Okay, untuk pemasangan, dia tak makan masa lama pun. Cumanya order barang tu lah, order barang dalam 1 hari. Deposit aku kena letak dalam 500 kot, tak silap. Selebihnya bayar masa nak ambil kereta nantilah. Okay, so pemasangan dia tak lama, 1 hari je. Tak lebih 1 hari pun, aku rasa dalam aku hantar petang. Aku hantar kereta aku pagi. Lepas tu kena tunggu barang dalam 1 hari. So keesokannya baru boleh ambil. Diorang buat kerja dalam 2-3 jam kot. Lepas tu siap lah. Kalau ada barang lagi laju. Kalau tak, korang kena tunggu sehari 2 hari macam tu. Tengok pada tempat lah. Okay, mesti ada yang tertanya-tanya macam mana nak cegah berlakunya kebocoran macam ni lah, terkena batu kan. Sebab yelah, tak boleh claim warranty. Adalah kereta masih dalam warranty. Kalau memang kena tukar dekat Honda Service Center, harga RM1,800. Memang harga dia mahal. So cara untuk cegah daripada terkena batu ataupun terkena objek-objek keras yang besar boleh menyebabkan kebocoran pada kondenser, antaranya korang boleh pasang jaring dekat depan. So aku mungkin akan pasang selepas ni untuk bagi sikit protection untuk kondenser aku. So aku rasa aku tak sanggup dah tukar RM1,800 lagi kan. Melainkan kereta aku dah habis warranty ke apa nanti ke, boleh buat kat luar. So jimat sikit lah. So sementara dalam warranty ni, aku akan pasang jaring tu. Aku tak sure nak ambil jaring yang mana. Ada yang besi, ada yang plastik, yang macam honeycomb tu kan. So aku tak decide lagi. So nanti aku akan buat konten berkenaan dengan pemasangan jaring dekat bahagian depan tu, untuk elak batu-batu besar atau batu-batu kecil yang boleh menyebabkan kondenser bocor lagi. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Video berkenaan dengan kondenser Honda City JN2. So yang mana belum subscribe tu, korang boleh subscribe dulu. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Korang like, share dan juga komen lah. Korang suka ke tak video ni. Mungkin share pengalaman korang berkenaan dengan kondenser. Tak kisahlah kereta Honda City ke, kereta Myvi ke, apa-apa jenis kereta.
Okay guys, kita jumpa di next video. Jaga diri dan jaga kondenser kereta korang. Kita jumpa lagi. Jaga diri dan Assalamualaikum.